Kolam renang buatan sendiri daripada bahan komposit inovatif yang boleh dibuat sendiri, yang kukuh, ringan, tahan lama, sangat hangat dan sangat tahan lama, di mana semua komponennya boleh didapati di mana-mana kedai bahan binaan. Kolam renang kekal tanpa sebarang kerja konkrit berat. Saya rasa kolam renang kekal yang lebih murah daripada ini memang belum wujud. Ia tidak boleh rosak oleh budak-budak nakal dengan pisau kecil seperti kolam rangka buatan Cina yang diperbuat daripada polivinil klorida. Dan jiran yang iri hati dengan teknologi luar biasa ini tidak akan menembaknya secara senyap dengan pistol peluru getah. Jiran yang baik pula akan sangat teruja apabila mengetahui bahawa kolam itu dibuat dengan cara sebegini. Ia boleh dihias dengan pelbagai pilihan kemasan buatan sendiri, malah yang paling murah pun kelihatan jauh lebih cantik berbanding yang mahal di pasaran. Disebabkan oleh ciri-ciri termo yang unik, air di dalam kolam seperti ini sangat cepat menjadi panas ketika cuaca cerah dan hampir tidak menjadi sejuk pada waktu malam yang dingin. Kolam renang kami adalah kompak. Ini hanyalah permulaan. Mungkin juga boleh dianggap sebagai kolam mandi kecil. Dengan membina kolam ini, saya sedang menguji kaedah yang sepatutnya membolehkan bukan sahaja golongan kaya raya, tetapi juga kita, majoriti penduduk yang sederhana di rantau pasca Soviet, memiliki kolam renang sendiri yang kukuh. Penonton dan pelanggan saluran Pesni Yashi Koshiyaka sudah tentu akan menjadi yang pertama mengetahui tentang kaedah ini. Kolam ini begitu murah dari segi kos, sehingga ia boleh digunakan sebagai takungan air untuk rumah dan rumah percutian. Contohnya untuk menyiram kebun. Atau sebagai bekas hampir percuma untuk menternak ikan. Saya rasa saya telah membuat anda tertarik. Jadi saya akan ceritakan semuanya secara teratur dan terperinci dengan semua selok-beloknya. Salam semua. Saya telah membeli hanya satu pak Penoplex Comfort dengan kepingan setebal 3 cm. Dalam satu pak ada 13 keping. Mengikut pengiraan, saya hanya perlukan 12 keping saja. Jadi satu akan berlebihan. Sekarang adalah hari-hari panas di bulan Julai. Anjing tua, bijak dan separuh pekak itu melindungi diri daripada panas, bukan di dalam kandang yang selesa, tetapi dengan caranya sendiri. Setiap hari menggali tempat baringnya lebih dalam. Saya tak boleh buat apa-apa. Kaki saya menggali sendiri. Naluri haiwan untuk terus hidup, boleh dikatakan begitu. Keinginan manusia yang berakal untuk memahami dunia sekeliling telah membawa kepada kemunculan sains dan teknologi. Untuk mendapatkan peluang menyejukkan diri dan mengatasi kepanasan, saya memutuskan untuk menggunakan kedua-duanya. Oleh itu, saya dengan bersungguh-sungguh menggosok permukaan Penoplex menggunakan bilah gergaji kayu yang telah dipisahkan dari pemegangnya. Apa yang telah kita pelajari dalam video-video sebelum ini di saluran Pesni Yashi Koshiyaka tentang cara membengkokkan Penoplex kini membolehkan kita melaksanakan idea baru dengan mudah. Polistirena tersemprit Penoplex mudah menahan beban mampatan yang sangat tinggi. Sebab itulah ia digunakan secara meluas untuk penebatan lantai, jalan raya dan juga landasan kapal terbang. Namun begitu, ia agak rapuh apabila dibengkokkan. Teknologi mudah yang saya gunakan membolehkan saya membengkokkan bahan ini dengan selamat, seolah-olah ia sangat fleksibel. Melakukannya tanpa risiko untuk mematahkannya boleh dilakukan dengan melekatkan sementara sekeping jaring gentian kaca plaster. Pembengkokan berlaku bukan kerana regangan berbahaya pada bahagian luar kepingan, lengkungan dan polistirena yang dihalang oleh jaring gentian kaca yang kuat, tetapi kerana kemekan ringan yang selamat pada bahagian dalam. Algoritma kerjanya adalah seperti berikut. Saya sapukan jalur nipis dan jimat buih gam poliuretana pada kepingan yang telah dikasar. Kemudian saya ketepikan seketika, sambil terus mengasar kepingan yang seterusnya. Apabila selepas beberapa minit buih gam mula menjadi likat, saya lekatkan jaring gentian kaca. Cara ini lebih mudah daripada terus melekatkan pada buih yang masih segar. Boleh mula membengkokkan dalam cuaca panas selepas kira-kira 10 minit. Membengkokkan kepingan sambil duduk di atasnya pada mulanya nampak lebih mudah bagi saya. Saya bengkokkan satu bahagian dahulu, kemudian beralih ke bahagian kedua. Ini adalah prosesnya secara terperinci, tanpa dipercepatkan. Saya cuba membengkokkan dari awal kepingan itu dengan seberapa rata yang mungkin. Komen di sini tidak diperlukan. Semuanya sangat mudah. Cukup 2 tangan yang biasa-biasa saja. Saya rasa mana-mana pun sesuai. Sebelum memulakan kerja ini, saya benar-benar terfikir untuk membuat alat lentur Penoplex yang selesa. Tetapi selepas mencuba membengkokkan hanya dengan tangan, saya tidak membuang masa untuk membuatnya. Lagipun, saya hanya perlu membengkokkan 8 keping saja.
Apabila bahagian tepi sudah dibengkokkan, saya bengkokkan bahagian tengah dan letakkan di bawah palang meja selama 10 minit untuk menstabilkan bentuk bulatnya. Selepas itu, jaring gentian kaca mudah ditanggalkan kerana jalur gamnya jarang dan nipis. Sebenarnya, jaring gentian kaca itu mungkin boleh dibiarkan sahaja. Saya tanggalkan pertama sekali untuk berjimat kerana ia boleh digunakan semula. Saya sudah pun gunakan kepingan ini dalam projek lain di saluran Pesni Yashikoshaka. Dan kedua, ketiadaannya sepatutnya membolehkan saya melaksanakan rancangan seterusnya dengan lebih berkualiti. Saya ingin mengingatkan, sesiapa yang ingin boleh menyokong kajian di saluran Pesni Yashikoshaka melalui penajaan di YouTube. Dan penonton dari Rusia boleh melalui perkhidmatan Boosty, pautan ada di bawah video. Terima kasih terlebih dahulu. Sokongan anda sangat penting dan membolehkan saya mencuba projek-projek yang tanpa sokongan tidak akan dapat saya lakukan. Dan memang banyak idea yang ada. Di kedai bahan binaan yang paling dekat dengan kampung kami, kini sudah ada terus penoplex kasar yang dipanggil penoplex untuk dinding. Tapi saya sudah terbiasa membuat permukaannya kasar sendiri, jadi tanpa operasi ini, saya rasa kerja itu seolah-olah belum lengkap. Lembaran terakhir saya bengkokkan sekaligus dalam satu sesi saja. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Saya bersusah payah, malah saya potong sisa gambuih dari lembaran yang dibengkokkan. 8 lembaran bengkok dan 4 lembaran lurus. Inilah semua jenis polistirena yang saya perlukan untuk membuat kolam renang yang kompak. Pada lembaran penoplex, terdapat takuk tepi yang juga dipanggil tepi L. Dan saya sapukan gam buih poliuretana dengan teliti. Saya gamkan 3 keping menjadi 1 jalur. Semasa gam mengeras, saya tekan dengan pemberat. Dalam cuaca panas, proses pelekatan berlaku sangat cepat. Keping keempat saya potong 2 dan gamkan di kedua-dua sisi jalur tersebut. Saya letakkan filem polietilena di bawah kepingan tersebut. Dengan cara ini, ia pasti tidak akan melekat pada lantai kayu di ruang di bawah kanopi saya. Gam pembinaan poliuretana tidak seperti buih pemasangan mengembang lebih sedikit dan lebih sesuai untuk tugas seperti ini. Saya potong lebihan gam yang sudah mengeras dengan pisau pembinaan. Seterusnya, menggunakan kayu palang sebagai kompas, saya melukis bulatan dengan diameter 1,5 meter. Pensil yang dipasang lebih banyak menekan permukaan daripada melukis garisan. Garis itu kelihatan dan itu yang paling penting. Di salah satu sisi panjang kepingan yang dibengkokkan, saya potong takuk tepinya. Kepingan itu dibengkokkan dengan sedikit lengkungan. Jadi sekarang saya meluruskannya sedikit. Dalam keadaan ini, risiko untuk mematahkannya walaupun tanpa jaring sudah tiada. Saya sapukan gam. Dengan jumlah gam, masa saya lekatkan kepingan pertama, saya memang terlebih guna. Gam yang berlebihan itu menyukarkan saya untuk mengawal garisan. Orang kata lebih pun tak salah, tapi elok juga kalau tahu hadnya. Jadi pada kepingan kedua, saya perbetulkan. Sebelum melekatkan, saya biarkan gam yang telah disapu seketika. Sebab lepas itu, proses melekatkan jadi jauh lebih mudah. Setakat ini, semuanya berjalan seperti yang saya bayangkan dalam fikiran. Lembaran ketiga ternyata agak degil, seolah-olah memberontak. Jadi saya terpaksa lekatkan salah satu hujungnya sementara kehelaian asas dengan skru. Saya potong bahagian asas yang berlebihan dan gunakan juga bahagian itu. Kawan saya, tukang mandi yang baik hati, Valentine, sudah beberapa kali mencadangkan supaya saya buat ulasan tentang kolam mandian panas keluli tahan karat miliknya. Kalau mabuk mungkin susah nak keluar nanti. Kami pernah keluar. Malah kami keluar dengan cukup mudah. Di sini kami letak macam tikar supaya kaki tak melecur. Itu saja. Dan bentuk anatomi pun terbentuk. Belakang jadi separuh bulat macam ni. Saya menolak.
sebab saya suka benda yang boleh diakses oleh semua orang. Dan untuk kolam mandian panasnya, sekurang-kurangnya perlu ada hubungan baik di kilang susu yang membolehkan anda membawa keluar tong keluli tahan karat tanpa disedari melalui pintu utama. Bukan semua orang ada hubungan macam tu. Ini gurauan saja. Sebenarnya kawan saya beli tangki yang dah dilupuskan walaupun ia berkilat macam baru. Jadi, rakan-rakan pekerja, kedua-dua Hex SA, teruskan menonton video ini dengan tenang. Semuanya masih terkawal. Tapi sekarang saya memang ada keinginan nak cuba bereksperimen dengan kolam panas Furakah yang dibuat dari Panoplex. Kalau ada masa nanti, saya akan cuba. Jadi, 4 keping digunakan untuk asas dan 4 keping yang dibengkokkan. Itu saja. Kolam dah siap, kita boleh bersurai kawan-kawan. Gurau saja. Ini baru permulaan. Isi padu bekas yang terbentuk ini sudah tidak kurang daripada 1 meter padu. Selepas itu saya mula terobsesi dengan satu idea. Untuk melaksanakannya, saya memutuskan untuk menggunakan baki kalis air 2 komponen yang masih ada dalam simpanan. Menurut ciri-ciri yang dinyatakan oleh pengeluar, Panoplex langsung tidak membenarkan air masuk dan kadar penyerapan airnya tidak lebih daripada 0.5%. Hanya 0.5% sahaja. Dari pengalaman peribadi saya tahu bahawa gam buih boleh membenarkan air masuk. Oleh itu, untuk mendapatkan penjimatan besar pada kalis air, saya memutuskan untuk menutup hanya pada bahagian sambungan sahaja. Kerja dengan kalis air ini memang seronok dalam tanda petik. Saya menggunakannya untuk kalis air balkoni terbuka di rumah utama kami. Dan ini yang tinggal. Masa itu, saya tak terfikir untuk menutup hanya sambungan-sambungan Panoplex. Tapi saya terfikir untuk menutup hanya sambungan-sambungan saja ketika saya buat lantai tingkat pertama dan siling balkoni terbuka dalam projek Dom za Tisicu Dolarov. Seperti yang saya faham, ia adalah sejenis konkrit polimer. Selepas polimerisasi, ia menjadi elastik seperti getah. Dan inilah yang doktor sarankan. Tetapi tidak semuanya berjalan lancar. Lebih tepat lagi, tidak semuanya bulat. Oleh itu, untuk membetulkan sedikit ketidaksempurnaan pada beberapa sambungan yang kurang bulat, saya memutuskan untuk melekatkan sementara dengan jalur gam yang sempit pada helaian melengkung yang masih bebas. Terdapat 2 tempat seperti itu. Mungkin ada yang akan memikirkan cara yang lebih baik dan mudah untuk menutup rapat sambungan pada buih polistirena tersemprit yang kalis air. Pastikan anda tulis tentangnya di bawah video ini. Seterusnya, saya potong jalur jaring kaca tahan alkali untuk plaster mengikut panjang lilitan dengan sedikit lebihan untuk bertindih. Biasanya ia datang dalam gulungan selebar 1 meter. Kali ini saya rasa lebar itu terlalu besar. Jadi saya kurangkan 30 cm, tinggalkan 70 cm. Inilah yang saya maksudkan apabila saya kata bekerja dengan kalis air ini memang seronok betul. Jika lapisan itu sedikit tebal, pengecutan yang ketara akan berlaku serta-merta dan retakan akan muncul. Di tempat-tempat seperti ini, kalis air diperbaiki dengan alat yang paling tepat yang diberikan oleh alam semula jadi kepada kita, iaitu jari telunjuk. Mungkin patut dipertimbangkan untuk melekatkan helaian itu terus dengan gam kalis air. Tetapi, bekerja dengan gam buih sangat mudah dan cepat walaupun ia perlu diperbaiki kemudian. Saya pergi ke kedai dan membeli lagi jaring gentian kaca serta hanya 3 beg campuran seberat 25 kg setiap satu yang saya gunakan untuk melekatkan bahan penebat haba berbentuk papan pada permukaan yang memerlukan penebatan dan untuk membuat lapisan asas bertertulang di atas permukaan penebat. Itu saja. Ini sepatutnya cukup untuk kolam renang saya. Banyak teknik pembinaan yang saya gunakan di saluran Pesniasi Kosciaka adalah bersifat eksperimen dan sekurang-kurangnya perlu diuji oleh masa. Kerana itu saya sebenarnya sering dikritik. Oleh itu, keputusan untuk menggunakannya atau tidak sepenuhnya terletak pada tanggungjawab anda. Tindakan saya sering dipengaruhi oleh intuisi dan mungkin juga oleh naluri semula jadi terhadap kekuatan bahan. Saya akui, saya tidak pernah mempelajarinya secara khusus. Dan saya kembali kepada eksperimen pembinaan saya. Saya telah mencampurkan campuran gam mengikut arahan dan saya sapukan pada dinding serta sebahagian dasar menggunakan spatula dan perata keluli tahan karat. Saya dengan usaha gigih bergerak menuju impian. Hampir setiap pemilik rumah persendirian atau rumah percutian. Saya cuba untuk tidak menyapu sehingga ke bahagian atas. Saya tinggalkan 7 hingga 10 cm. Kenapa? Saya akan ceritakan nanti. Kita letakkan jalur jaring kaca yang telah disediakan
dan dengan alat yang sama, saya tekan ia ke dalam campuran. Di satu sisi jaring, saya potong seperti membuat rumbai. Kedalaman dan lebarnya kira-kira 20 cm. Dan ini pula boleh dikatakan adalah manuver khas saya yang saya panggil sebagai tukang tembikar terbalik. Hasil kerja itu tetap di tempat, manakala tukang tembikar dengan spatula lebar bergerak dengan penuh tenaga mengelilinginya. Seterusnya, saya menguatkan bahagian bawah dengan campuran dan jaring. Lapisan itu saya buat setebal beberapa milimeter saja di seluruh bahagian. Yang penting, jaring gentian kaca untuk plaster itu mesti tenggelam dan tersembunyi di dalamnya. Tanpa masalah, saya berjaya mendapatkan kerataan yang cukup seperti yang dirancang. Lapisan nipis itu cepat mengeras dan kepingan Penoplex yang digunakan untuk membetulkan bentuk yang kurang bulat, saya pisahkan dengan pisau utility. Bentuknya sudah diperbetulkan. Sekarang ia bulat sekata. Kolam sudah mula menjadi berat. Kami cuba membalikkan bekas itu dengan berhati-hati supaya tidak merosakkan bahagian atas tepi yang belum disalut dengan lapisan pengukuh. Saya memutuskan untuk menggunakan kalis air berganda. Jadi saya sapukan lagi pada bahagian sambungan yang belum disapu dari bahagian luar. Saya rasa anjing itu berjalan macam dia rasa lebih hebat. Si Tuan, dalam usaha untuk dapat menunjukkan diri secara bertamadun, semakin letih kerana kerja dan kepanasan. Tetapi anjing itu hanya menyejukkan diri secara semula jadi di tempat rehat tanahnya yang tidak bertamadun. Ia hanya keluar untuk makan dan berseronok. Jalur seterusnya, pada jaring itu saya tidak potong lebarnya. Tetapi saya buat rumbai sedalam kira-kira 45 cm. Saya potong bahan untuk dasar dan campurkan adunan gam. Apabila saya sapukan campuran pada permukaan mendatar, saya gunakan kesan tarikan graviti bumi. Sebab itu, walaupun dulu saya tiada pengalaman dalam kerja plaster, saya terus boleh buat kerja plaster dengan agak baik. Apabila saya cuba sapukan campuran seperti itu pada permukaan menegak, saya terkejut dengan hasilnya. Kerana dari percubaan pertama pun, saya sudah boleh buat dengan agak baik. Mungkin sebab campuran ini memang direka khas untuk kerja-kerja seperti ini. Campuran ini memang melekat dengan sangat baik pada Penoplex. Jangan gantikan campuran ini dengan gam jubin yang sedikit lebih murah. Kerana dalam campuran khas ini, ada polimer tertentu yang memastikan lekatan yang kukuh dengan kepingan penebat. Saya rakam proses ini dengan sangat terperinci supaya semua butiran jelas kelihatan. Sesiapa sahaja boleh ulang proses pembuatan ini dengan mudah. Sudah tentu atas risiko sendiri. YouTube kini dipenuhi dengan istana lucu yang ada kolam renang dari tanah, penggali dari luar negara, dan pelbagai teknologi primitif yang sangat menarik untuk ditonton. Tetapi saluran pesti Yashi Kosyaka menyokong teknologi progresif. Pada masa saya menguruskan perniagaan kecil, keluarga kami membuat sauna tong kayu buatan tangan yang berkualiti. Saya sering terfikir untuk membuat kolam rendam kayu. Apa yang menghalang saya ialah kerumitan kerja yang sangat tinggi dan kos pengeluaran yang mahal. Papan berkualiti adalah mahal. Ditambah lagi memerlukan gam yang mahal dan salutan pelindung cat dan varnis yang juga mahal. Sebenarnya, saya pernah cuba membengkokkan polistirena tersemprit jenama lain. Hasilnya tidak sama. Bahan itu mula berbunyi retak dengan menakutkan. Ini bermakna struktur dalaman telah terganggu yang akan menyebabkan kelemahan ketara pada keseluruhan bahan komposit dan sudah pasti akan menjejaskan keupayaan kalis airnya. Pengkritik sentiasa ada dan sudah pasti di ruangan komen akan ada yang mencadangkan pilihan kolam renang yang lebih murah lagi. Sebagai contoh, anda boleh mandi dalam tangki IBC dengan memotong bahagian atasnya. Tetapi ada juga aspek estetik. Mandi seperti itu mengingatkan suasana pasca apokalips. Lagipun, ada ramai orang yang memang tidak suka segala yang berkaitan dengan Eropah. Orang seperti ini pasti tidak akan masuk ke dalam tangki IBC hanya kerana namanya sahaja. Selain itu, jika anda membeli tangki IBC dan bukannya membawanya keluar secara senyap-senyap melalui pintu masuk, biasanya harganya memang tidak murah. Dan sekali lagi, manuver yang dipanggil sebagai tukang tembikar terbalik.
Kepala saya berpusing. Jadi sekarang, saya memutar ke arah yang bertentangan seperti tukang tembikar. Ya, hidup memang memaksa kita untuk sentiasa berputar ligat. Saya berehat, tapi tidak lama. Cara meletakkan bahan penguat dalam kerja komposit gentian kaca seperti ini dipanggil basah atas basah. Maksudnya, lapisan seterusnya diletakkan di atas lapisan sebelumnya yang masih belum mengeras. Tomato yang hebat dari batas tinggi yang hangat dan juga timun. 3 Julai. Di saluran Pesnia Shikoshaka, saya sudah pernah bercerita tentang batas tinggi yang hangat milik kami. Video mengenainya sudah lama menjadi tular di internet. Salah satu daripadanya dibuat daripada bahan inovatif yang sama menggunakan polistirena tersemperit. Dinding batas yang murah dan sedap mata memandang ini murah. Hanya dihias seperti batu semula jadi, tidak berubah bentuk akibat tekanan tanah. Semut tidak menjadikannya sarang, tikus pun tidak membuat lubang. Tiada satu pun ramalan skeptikal daripada pakar-pakar papan kekunci menjadi kenyataan. Dengan menggunakan rumput yang dipotong sebagai sungkupan, batas hampir tidak perlu dibaja dan disiram. Tetapi rumput, disebabkan oleh pengurangan kelembapan dalam tanah, mula layu menjelang pertengahan musim panas. Menyiramnya memang satu cabaran. Pada hari-hari panas, semua jiran turut menyiram. Disebabkan tekanan air yang lemah, walaupun satu alat penyiram hanya berfungsi kira-kira 30% daripada kemampuannya. Kolam renang saya harap akan menyelesaikan masalah ini juga. Sekarang saya perlu menentukan lokasi kolam mandi. Saya telah berfikir dan memutuskan bahawa di sini, di antara bangunan yang dibina dengan kaedah yang sama, inilah tempat yang paling sesuai untuknya. Di sebelah kiri ada pancuran mandi luar dan tandas. Di hadapan ada komposter, di sebelah kanan ada batas tanaman. Sedikit jauh ke depan ialah projek rumah $1,000. Secara beransur-ansur, jika pembinaan tidak ditinggalkan, mungkin akan terhasil sebuah penoplex land yang lengkap. Dalam perancangan, sudah ada laluan yang kukuh dan cantik daripada bahan yang sama. Campuran itu cepat kering di bawah panas, jadi saya cuba untuk melembapkannya. Hakikat bahawa ia sudah mengeras tidak bermakna ia sudah cukup kuat. Walaupun nampak ringan, berat struktur dengan air akan menjadi sangat berat. Jadi saya memutuskan untuk menyediakan asas sebelum pemasangan. Pada musim ini, batas tanaman di tempat ini dihapuskan kerana hasil tuaian yang tinggi di tempat lain. Saya harap kolam mandi ini akan kekal lama di sini. Oleh itu, tanah subur yang sangat berharga dalam kerja-kerja kebun digantikan dengan sesuatu yang tidak kurang berharga, tetapi dalam kerja-kerja pembinaan, iaitu lapisan pasir. Pemandangan ini boleh dinikmati selama-lamanya. Terutamanya selepas kerja-kerja tanah yang aktif. Kerja berat untuk memadatkan lapisan pasir itu saya serahkan kepada air pipe. Fakta bahawa kawasan itu masih jauh daripada kekuatan penuh dibuktikan oleh pemprosesannya yang masih mudah buat masa ini. Saya juga tidak ketinggalan dalam kerja-kerja memadatkan pasir itu. Semasa melakukan kerja ini, saya sangat ingin saat untuk mandi itu segera tiba. Angan-angan yang sangat indah pun mula muncul. Sekali lagi, kita perlahan-lahan membalikkan bekas yang bakal siap ini. Sedikit lagi kerja mudah, dan saya percaya mimpi-mimpi itu akan menjadi kenyataan. Kerja-kerja seterusnya akan menjadikannya jauh lebih berat, dan ia sepatutnya menjadi sangat kukuh serta tidak mudah dialihkan. Jadi sebelum terlambat, saya bertindak. Inilah satu lagi kelebihan bentuk bulat. Saya menggolekkannya di atas potongan bahan yang sama. Ia tinggal selepas kami mengubah suai pintu parit kami. Di hadapan ada usaha terakhir dan kita semua akan tahu tidak lama lagi. Disebabkan isi padu yang tidak terlalu besar, saya rasa kita tidak perlu menggunakan bahan kimia beracun untuk kolam renang. Dengan menggunakan air secara selari untuk penyiraman berkala, saya pasti dapat mengatur pertukaran air dan ia akan sentiasa segar. Ini kerana keinginan untuk mandi ketika cuaca panas bertepatan dengan keperluan untuk penyiraman yang aktif. Mari kita bersama-sama mengejar dan mengatasi Amerika dalam jumlah kolam renang per kapita. Mari kita bawa Miami ke setiap kebun dan setiap taman. Ini lebih baik daripada mandi di dalam lubang. Benda ini memang boleh dipercayai. Saya terfikir, bagaimana kalau helah dengan kalis air percuma ini tidak berjaya? Saya tenangkan diri saya, sebenarnya ada banyak penyelesaian. Kalau gagal pun, masalahnya tak besar sangat. Bahan yang diperlukan untuk isi padu sebesar ini sangat sedikit. Akan ada satu lagi komposter. Sebagai contoh,
Pelapik yang ditempah khas atau dilekatkan sendiri daripada polivinil klorida yang kukuh, seperti yang digunakan untuk terpal lori, tidak akan banyak menambah bajet. Bahan seperti ini sangat tahan lama dan kukuh. Ia akan menjadi sangat murah jika anda menggunakan banner terpakai untuk tujuan ini. Saya sementara waktu menetapkan helaian atas kepada helaian bawah dan antara satu sama lain menggunakan skru pengetap sendiri. Terdapat juga filem import untuk kolam renang yang dipanggil pelapik kolam. Ia adalah polivinil klorida kanvas yang sama, tetapi dengan corak seperti mozaik, jadi ia jauh lebih mahal daripada yang tempatan. Dan terdapat juga pilihan mahal untuk orang yang suka buat sendiri di Rubliovka, tetapi mungkin tiada siapa yang seperti itu. Sebagai contoh, sapukan kalis air dari dalam pada lapisan asas pengukuh, yang saya hanya sapu pada bahagian sambungan sahaja. Dan di atasnya, anda boleh letak sama ada jubin atau mozaik. Dalam arahan memang tertulis begitu. Saya terus berharap untuk yang terbaik. Saya membuka skru sementara. Ia sudah menjalankan tugasnya. Sudah menjelang senja, saya kalis airkan sambungan yang baru terbentuk. Setakat ini hanya bahagian luar kolam saja. Inilah sebabnya saya tidak menguatkan dengan jaring dan tidak menambah campuran hingga ke atas bahagian bawah dinding. Jadi, masih ada peluang untuk menutup rapat sambungan antara bahagian bawah dan atas. Sepanjang malam, kalis air telah mengeras. Sekarang hanya tinggal untuk menutup rapat sambungan dari dalam. Bahagian luar pula sudah siap untuk kerja-kerja seterusnya. Ketinggian atau kedalaman sebanyak 2 kali lebar kepingan standard polistirena tersemprit ialah 1 meter 20 cm. Dan saya dah tak boleh melompat masuk ke dalam tanpa tangga lagi. Saya ratakan permukaan, atau lebih tepat, kebulatan dengan kayu sementara. Semuanya hampir sempurna. Mengikut teknologi pembuatan lapisan pengukuhan asas pada bahan penebat haba berasaskan papan, mesti ada lapisan campuran pelekat di antara permukaan bahan itu dan jaring. Pada mulanya, campuran diletakkan dahulu, kemudian barulah jaring, bukan sebaliknya. Jaring yang dilekatkan dengan buih untuk membengkokkan kepingan boleh menghalang proses ini, sebab itu saya tidak biarkan ia di situ. Disebabkan cuaca yang sangat panas, kerja-kerja menyapu lapisan seterusnya terpaksa ditunda ke waktu petang. Lebih mudah bekerja dengan campuran ini di tempat teduh. Jadi saya sapukan ia pada separuh kolam yang berada di kawasan teduh. Jika tetap mahu memasang sistem penapisan dan menggunakan bahan kimia, pengambilan dan penghantaran air boleh dipasang di dalam tangga. Dengan cara itu, tidak perlu menembuk lubang pada tepi kolam. Manuver baru ini dipanggil separuh tukang kembika secara terbalik. Sekali lagi, kerataannya sudah memadai. Matahari sudah berlindung di sebalik rumah, jadi saya mula dengan separuh kedua. Saya rasa rakaman ini boleh melambangkan kelahiran sesuatu yang baru. Bukankah kita semua juga kononnya ditemui dalam kubis? Sekali lagi ke kedai, saya beli sebungkus gam jubin yang paling murah. Saya mula proses kemasan. Jika anda perlukan kolam atau tangki air yang disamarkan sebagai cincin konkrit, operasi ini boleh diabaikan. Saya memutuskan untuk menggunakan teknik yang sama seperti yang saya gunakan semasa menyiapkan komposter kami. Pada masa itu, semuanya memang improvisasi sepenuhnya. Tetapi semua rancangan terganggu oleh hujan, walaupun ramalan cuaca tidak menjangkakannya. Dan angin pula menekan plastik polietilena yang saya cuba gunakan untuk menyelamatkan kerja tersebut. Memang mengecewakan, sudah tentu. Nampaknya semuanya sia-sia. Tetapi sebagai petanda baik, selepas hujan, muncul pelangi. Dan ketika saya menanggalkan plastik yang lekat itu, saya cepat faham bahawa alam sendiri sedang mengajar saya untuk menghias permukaan supaya kelihatan seperti batu semula jadi. Oleh itu, saya menampal dan menanggalkan plastik itu di tempat lain yang tidak terjejas oleh cuaca.
Selepas itu, semuanya bergantung kepada teknik yang telah saya pelajari semasa bekerja dengan komposter dan katil tanaman hangat yang tinggi. Dalam hal ini, saya sekali lagi dibantu oleh alat yang sangat penting dalam kerja mana-mana tukang konkrit hiasan profesional. Reka bentuknya diwariskan sebagai rahsia besar dari datuk kepada ayah, dari ayah kepada anak lelaki dan seterusnya. Tetapi saya berjaya mendapatkan rahsianya untuk anda. Saya percaya bahawa dengan menggunakan gam jubin, permukaan boleh dihias tanpa masalah, hampir menyerupai apa-apa bahan, contohnya seperti kayu. Tetapi kolam batu mesti kelihatan lebih mahal. Terutamanya untuk kita, Slavia Timur, termasuk kita orang Belarus. Seperti yang diketahui, lagak lebih mahal daripada duit. Dan apabila dengan jumlah wang yang sama, permukaan boleh dihias dalam gaya Mediterranean, saya memilih gaya itu. Saya akan rasa seperti seorang ahli parlimen yang bertuah yang telah membeli rumah rehat di luar bandar di Itali yang cerah. Di Belarus, kita tiada ahli parlimen seperti itu. Ahli parlimen kita jujur. Berkat bantuan unsur alam, ternyata selepas menggunakan filem polietilena, permukaan batu tiruan hampir tidak memerlukan rawatan tambahan. Hanya tinggal untuk mengukuhkan permukaan dalaman sahaja. Pengukuhan di bahagian dalam sama seperti di luar. Kerana cuaca panas, saya lakukan dalam 2 peringkat. Ngomong-ngomong, dalam cincin yang saya buat dengan cara yang sama untuk tangki septik berpenebat, saya gunakan pengukuhan berganda. Tetapi untuk kolam ini, saya putuskan untuk cukupkan dengan 1 lapisan sahaja. Selepas itu, saya perlukan cat fasad yang paling murah dan 5 pewarna berbeza. Hampir semuanya adalah baki dari kerja mengecat komposter. Saya hanya beli 1 pewarna coklat tambahan kerana yang itu paling banyak digunakan sebelum ini. Apabila ahli keluarga sedar bahawa projek saya berjaya, mereka dengan gembira datang membantu saya. Anak perempuan saya banyak membantu dengan kerja mengecat. Jangan nilai kami terlalu keras atas hasil seni kami. Harap maklum bahawa semua ini adalah sepenuhnya improvisasi dan dilakukan buat kali pertama dalam hidup. Saya sedikit bekerja dengan pengisar sudut menggunakan cakira untuk batu. Sambungan antara batu tidak dicat dan beberapa batu juga tidak dicat. Kami biarkan ia dalam warna kelabu semula jadi, warna mortar. Isteri saya juga telah melakukan sedikit kerja pada kolam mandi itu. Dia cuba menggunakan teknologi yang hanya dia tahu. Mungkin yang dia cipta sendiri secara spontan semasa kami mengecat komposter untuk memberikan batu-batu itu kesan timbul dengan mencerahkan warnanya. Saya telah menutup semuanya. Bukan dengan kata-kata kesat, tetapi dengan varnis akrilik antiseptik berwarna palisander. Mengikut hukum Murphy, panas mula berkurang dan hujan malam cuba menguji ketahanan ciptaan kami terhadap kebocoran. Saya telah menghentikan perkara itu. Saya tidak berani mengisi air ke dalam tangki yang baru saja diperkuat semalam. Sebenarnya saya berani, tetapi saya letakkan dahulu lapisan plastik polietilena. Saya takut campuran yang baru mengeras itu akan terhakis. Maafkan saya, Tuan. Tentang lembut itu, saya sedikit merasakannya. Saya mengaku. Tapi memang panas betul, walaupun sekarang dah tak begitu lagi. Saya rasa selesa di sini. Semua ini kerana kaki saya. Selepas itu, saya gunakan sisa-sisa paip pembetung saiz 50 yang masih tinggal dari projek sebelum ini. Oh ya, kalau nak beli pun, ia murah saja. Paip itu juga digunakan untuk bingkai penutup komposter dan juga bukaan pancuran mandi luar. Kos sebenar kolam renang. Saya akan beritahu jumlah bahan, anda boleh kira sendiri untuk kawasan anda. 12 keping Penoplex Comfort setebal 3 cm. 3 beg campuran untuk penebat haba. 1 beg gam jubin 30 meter persegi. Jaring kaca untuk plaster. Setengah tin gam buih. Sedikit cat dan varnis, sisa-sisa, paip dan itu saja. Kali ini, bingkai yang dihasilkan adalah dalam gaya ala buluh. Air macam inilah baru betul. Baru betul. Dan sudah tentu, saya tidak dapat menahan diri walaupun melanggar semua peraturan.
Anjing itu sangat terkejut. Kemudian, nampaknya dia terasa hati. Dia hanya ada kaki dan naluri, manakala kita pula ada teknologi. Ujian menunjukkan bahawa di bawah matahari, air cepat memanas hingga suhu yang sangat selesa dan hampir tidak menyejuk pada waktu malam yang dingin. Dan jika kita buat penutup daripada bahan yang sama, sebaliknya kita boleh mengekalkan air di dalam kolam sentiasa sejuk. Dengan ketebalan hanya 3 cm, Penoplex menebat seperti 17 hingga 18 cm kayu kering. Dan ini bukan gurauan. Cuaca semakin sejuk, tetapi saya terus mandi. Kolam ini berfungsi seperti termos besar. Sementara itu, kolam sedang mengeras untuk pemeriksaan kebocoran terakhir. Dan kerana dalam video ini saya menyentuh tentang peralatan berkuasa bateri, mari kita singgah ke rumah pencipta dan inovator Nikolai Ivanovich, iaitu ayah saya. Dalam video tentang pintu pagar gelongsor dari Penoplex, beliau telah membantu saya menyambungkan sistem automatik. Beliau datang dengan basikal elektrik buatan sendiri yang luar biasa dan disamarkan. Ramai penonton meminta saya untuk menceritakan lebih lanjut mengenainya. Saya ceritakan, ayah saya telah meminjam bateri 40 volt daripada saya dari gergaji rantai Greenworks dan beliau buat sendiri. Beliau tidak berhenti setakat yang pertama. Inilah hasil ciptaan beliau yang seterusnya. Voltan arus kelajuan. Dan ini satu lagi. Anak lelaki bongsu kami tinggalkan basikal lama kami di garaj datuknya. Dan voila, ia sudah menjadi basikal elektrik. Yang penting sekarang, dengan semua peranti dan wire ini, saya harap saya tidak disangka sebagai pengganas dan dibelasah cukup-cukup. Rupanya, kalau kita buka hoverboard terpakai, ia adalah papan elektrik yang agak pelik dengan 2 roda di tepi. Biasanya, ia dihadiahkan kepada anak-anak. Mereka akan menunggangnya beberapa kali dan kemudian tinggalkan sahaja. Kadang-kadang, bapa dalam keluarga akan cuba menunggangnya sekali 2 ketika mabuk. Selepas itu, ia hanya berhabuk di balkoni atau dalam stor, hampir seperti baru. Tapi kalau kita pandai ubah suai, setiap roda itu boleh menghasilkan sehingga 500 watt kuasa. Nikolai Ivanovich pada zaman Soviet pernah mengetuai sebuah jabatan di Biro Reka Bentuk Khas yang bekerja untuk pertahanan negara. Sebagai seorang jurutera elektronik, perkara ini tidak sukar baginya. Datuk telah mencipta sebuah kenderaan yang sangat berkuasa dan berbahaya untuk cucunya. Boleh dikatakan seperti peluru. Nasib baik kita datang untuk membuat pemeriksaan. Sekarang saya faham kenapa dia begitu berat hati untuk mengajak saya menaikinya. Dia asyik kata ambil yang lama, ambil yang lama. Kita perlu segera pujuk supaya dia dideportasi. Kalau tidak, ia berbahaya. Di sini kau nampak ia terdiri daripada 1, 2, 3 bahagian. Malah ada yang keempat. Tetapi di sana, mekanisme penahanannya jauh lebih mudah. Di mana basikal pertama? Dan yang pertama di bawah yang kedua. Nikolai Ivanovich tidak mempunyai saluran YouTube sendiri. Jadi, hubungi melalui Pesny Yashi Kosyaka. Saya ambil polietilena. Pendek cerita, saya dah bocorkan dia masa letak, perasan pada hari kedua. Ada atau tak ada pun sama saja. Dah lebih 10 hari berlalu. Air memang sentiasa bersentuhan dengan dinding. Tak ada apa-apa yang terhakis. Saya kira isi padu kolam mandi, kolam renang mandi, 2 meter padu. Tiada lapisan filem. Di beberapa tempat di bahagian bawah, saya perasan ada sedikit kerusakan, tapi nampaknya kering. Nampaknya, air masih cuba untuk memaksakan kehendaknya, tapi tidak berjaya. Hanya di bahagian bawah, di mana tekanan tiang air lebih tinggi. Saya bandingkan, memang di bahagian atas, pada sambungan, tiada langsung. Mungkin kalis air itu sudah tamat tempoh. Ia telah disimpan selama 2 tahun. Saya tidak perasan penurunan paras air, malah disebabkan hujan, paras air meningkat. Penoplex, seperti yang saya jangka, bukan sahaja sebagai penebat haba, tetapi juga sebagai kalis air. Apapun, ini satu kejayaan. Saya sangat berpuas hati. Sekarang saya sedang fikirkan, apa bahan untuk kemaskan bahagian dalam. Saya akan sangat gembira menerima nasihat anda. Tekan butang suka. Langgan saluran Pesny Yashi Kosyaka. Langgan juga saluran Zen dan TikTok saya. Semua pautan ada di bawah video.
tekan juga loceng dan saya pasti akan maklumkan kepada anda. Semoga keamanan meliputi seluruh dunia. Terima kasih.